Untuk tanda, dia mushaf tidak sama. Mushaf tidak sama. Ada yang tak ada. Sebab perbincangan waqaf ni bergantung kepada apa? Makna ayat mengikut pandangan orang yang meletakkan tanda itu. Sebenarnya fokus kita yang paling betul untuk konsisten dalam bab waqaf ni ialah kita mengetahui makna ayat. Itu baru kita boleh konsisten. Kalau makna kita tak tahu, nanti kita akan waqaf ikut nafas kita, waqaf ikut suka kita. Kalau tahu makna, okey. Kadzalik ni masih lagi yang sebelumnya. Yang ni kita balqis dengan kata-kata Allah putuskan. Ini kata-kata siapa. Jadi benda tu terkait dengan makna ayat sebenarnya. Tapi kita yang baca Quran ni paling-paling kita kenal lah tanda waqaf yang ada tu. Ada tanda apa? Kepala nombor ayat, ada qaf lam ya. Jadi macam kadzalik tadi ada sebahagian mushaf letak qaf lam ya dekat situ. Jadi qaf lam ya kita kata maknanya apa? Berhenti lebih baik. Dan kita tahu sebelum kalau waqaf tam tandanya apa? Ada mim kecil dan sebagainya. Okay, itu hanya sebagai panduan, tapi yang sebenarnya terkait kepada makna. Dan sebenarnya ulama kita dah bincang habis dah cerita waqaf ni. Setiap ayat Quran tu dah bincang dah. Memang ada kitab tentang waqaf berjilid-jilid. Jadi kita boleh tengoklah satu persatu ayat di mana waqaf tamnya, mana waqaf itulah. Itu yang detailnya lah. Jadi kita tak putuskan waqaf tam tu hanya pada kepala ayat yang ada nombor je. Tidak. Dia bergantung kepada makna. Tapi kita yang tak faham ni, kita ikut jelatan tanda. Di samping tu usaha untuk faham. Habis. Itulah kemampuan kita lah. Tanda mim, tanda qaf lam ya, tanda sad lam ya, tanda apa titik tiga apa semua tu bolehlah kita amal. Cuma kita tak pasti jenisnya apa. Ni tam ke, ni waqaf kafi ke, apa ke. Sebab segi maknanya kita ada kelemahan untuk memahaminya. Jadi kita ikut tanda ulama dah letak sebab mereka ni memahami. Adapun yang berbaki padanya kita rujuklah beli kitab atau guru-guru Al-Quran kita.